Assalamualaikum. Pagi ni kayuhan kita seramai 15 orang. Kayuhan santai pagi ni laluan Mantin, Singajai dan kemudian Mendom dan kita akan naik ke bypass. Okey, alright. Pagi Ahad 7 Disember 2026, kami daripada RPG Team memulakan kayuhan daripada Sikamat. Tujuan kayuhan ini adalah untuk training sempena 88 km pada Ahad 14 hari bulan untuk Cyberjaya Fellowship Ride. Maka pagi ini seramai 5 rider santai-santai mengayuh daripada Sikamat masuk ke Pekan Mantin, terus ke Jalan Jai, naik Bukit Mendom, lepas tu akan naik lagi Bukit Bypass. Semestinya perjalanan yang dimulakan dengan doa ini diminta berakhir dengan lancar. Pagi yang berkabus redup menyamankan suasana untuk kami berkayuh dengan santai di samping menjaga keselamatan. Jalan raya tidak penuh dengan kereta, agak sedikit lengang pada hujung minggu ini, mungkin kerana masih lagi awal, maka ramai orang memilih untuk berehat di rumah sebelum keluar mencari sarapan. Kami 5 orang menuruni Jalan Mantin lama dan seterusnya akan menuju ke Pekan Mantin. Disebabkan lekas highway sekarang sudah jarang dilalui oleh rider, maka pilihan jalan-jalan kampung sebegini menonjol semula disebabkan oleh kehadiran rider-rider basikal daripada Negeri Sembilan, Selangor yang menceriakan pada hujung minggu ini. Seterusnya, selepas melalui Pekan Mantin, kami bergerak ke Sungai Jai. Untuk rancangan asalnya mahu bersarapan di salah satu tempat makan yang best, tempat yang menyediakan mi bandung, nasi goreng yang sangat sedap. Tapi disebabkan kami sampai awal pada pukul jam 8.40 pun sudah sampai, kedai buka pukul 9.30, maka kami terpaksa mengubah haluan, perlu mencari kedai makan yang lain. Dalam keseronokan berkayuh, terlepas juga simpang untuk ke Sungai Jai. Lenggeng ni boleh dikatakan tempat yang cantik lah, menjadi favourite kami disebabkan jalannya yang rata, tak banyak lubang, lepas tu pemandangan kiri kanan dengan hutan, udara yang segar dan suasana kampung yang begitu mendamaikan jiwa. Di Sungai Jai Lenggeng ni trafik dia tidak begitu sesak dan menjadi salah satu tempat tumpuan pada waktu hujung minggu dengan kehadiran ramai pengunjung daripada luar. Tempat ataupun kedai makan sasaran yang menjadi tumpuan semestinya salah satunya adalah kedai nasi lemak di Pekan Lenggeng yang dimakan bersama ikan keli ataupun dipanggil ikan sembilan lah. So kami makan di salah satu tempat di Pekan Lenggeng. Bila dah kenyang, meneruskan kayuhan daripada Pekan Lenggeng ke jalan pantai melalui Bukit Mendom. Bukit Mendom ni dia ada sejarah yang tersendiri lah. Walaupun jalan dia cantik, menaik, tapi ada juga 1-2 peristiwa yang melibatkan kehadiran harimau kumbang. Jadi kalau kayuhan seorang tu tidak digalakkan lah, perlu berkayuh dengan
kumpulan dan dalam jarak yang dekat lah, untuk memastikan keselamatan setiap penunggang. Selepas selesai, betul lah kata kami rider, menuju ke bypass pula. sebenarnya perjalanan perkayuhan ni sebenarnya duri dalam daging lah banyak. Bila dah lepas satu bukit yang tinggi, cerita A, tapi dah jadi B sekarang ni. Selamatlah Demokrat dengan Abah Haji tak ikut. Aduh. Panjang bukit bypass pula ni. Tak tahulah ni mana gaya. Santai je lah. Okey Halim, masuk. Okey Oyak. Lain kali tak nak ikut lah. Dah penat rasa. Okey, itu saja. Walaupun panas mentari terpacak di atas kepala, tetapi perjalanan mendaki 3 bukit di bypass ni sebagai satu terapi yang indah. Tidak lengkap perjalanan kami untuk balik semula tanpa melalui bypass ataupun dikenali sebagai highway Pantai Temiang bypass yang terletak di Seremban. Suasana cantik lah disebabkan masih lagi jam 11.30 ke pukul 12, maka langit biru terbentang luas. Akhirnya selesai sudah berjumpa kita di lain waktu.